Thank you Malaysia. Akhwanna Islam tamam. Syukran. Malaysia tamam. Syukran. Akhwanna. Thank you. Ana amal muqabil. InsyaAllah. Bila masuk je bulan Ramadan, Kak Peduli Insan ni memang dah jadi satu kemestian. Kami akan turun ke lapangan untuk bantu agihkan makanan kepada saudara-saudara yang memerlukan. Tapi selalu juga orang tanya, apa beza sebenarnya antara kit makanan asas dengan juadah berbuka iftar ni? Sebenarnya, dua-dua ni nampak serupa. Dua-dua pun makanan. Cuma bezanya, kit makanan asas ni lebih kepada bekalan dapur. Seperti beras, tepung, pasta, gula, minyak, makanan dalam tin dan sebagainya. Cukup untuk kegunaan beberapa hari ataupun minggu. Tapi, pek juadah berbuka iftar pula ialah makanan panas yang siap dimasak. Nasi, lauk, roti, air disediakan setiap petang khas untuk mereka berbuka hari itu juga. Kalau korang diberi pilihan, korang lebih suka taja yang mana? Bekalan dapur untuk seminggu ataupun juadah berbuka untuk hari ini? Klik link sekarang, pilih pakej tajaan Ramadan korang.